Selamat malam UPSI. Tak semangat. Selamat malam UPSI. Takbir. Takbir. Mempersilakan semua tetamu kehormat kita untuk duduk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwil qulubana binuri hidayatik. Kama nawwalkal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada malam ini, Engkau kumpulkan kami ke dalam syurga-Mu. Amin. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada malam ini, Engkau kumpulkan kami dan solat berjemaah di Masjidil Aqsa. Amin. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kami makan dan minum, berikan makan dan minum kepada penduduk Gaza. Amin. Allahumma nawwil qulubana binuri hidayatik kama nawwalkal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yang berbahagia kekanda saya, Datuk Dr. Ahmad Sani Arabi bin Datuk Abdul Alim Arabi di mana? Oh, tulis tu kanda saya. Kanda, love you so much. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Ma'amin bin Mektaf, Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang berbahagia Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Buruk, Ahli Lembaga Pengarah Universiti. Orang-orang besar yang saya tak sebutkan nama satu persatu. Orang-orang kecil yang berusaha tetapi saya tidak juga lupa. InsyaAllah semua akan mendapat pahala. Amin. Hari ini saya bukan watak utama sebab tu jaket saya bukan warna merah. Ini 4 orang watak utama kita. Saya nak tengok siapa yang paling ramai penyokong. Boleh korang buat bunyi. Boleh buat bunyi, boleh? Kalau tak kenal, tak sokong, senyap je makcik. Siapa sokong? Si Teruna Wira Haikal. Jangan bernafsu sangat, dek. Siapa bersama dengan Saudara Wirawati Ilya Balkis? Ramai penyokong Ilya. Takut kita. Dan bersama kita, PU Harox. Dia pakai kopiah hari ini, Alhamdulillah. Bila bertaubat Harox? Dan kakak kami semua, wanita paling sumut, Ardel Ariana. Alhamdulillah. PU Rahman. Keadaan menang. Baik, Alhamdulillah. Kita free flow je hari ini dan kami nak raikan adik-adik usi sebab kamu semua adalah anak kandung sulung. Jadi sepatutnya kamu semua ada soalan-soalan yang mencabar panel. Sebab saya percaya kamu semua dah tengok TikTok live, kamu dah tengok YouTube channel, kamu dah tengok podcast ataupun podcast. Jadi kita akan buka soalan untuk kamu bertanya direct kepada mereka insyaAllah. Tapi